Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Adakah anda tahu makna emosi? Oleh itu, di dalam video kali ini kita akan sama-sama mempelajari apakah makna emosi di dalam kajian Al-Quran. Emosi menurut Kamus Dewan dan Pustaka edisi yang keempat membawa maksud perasaan jiwa yang kuat seperti marah, sedih, takut dan gembira. Manakala emosi menurut pakar psikologi Islam iaitu Usman Najati mendefinisikan emosi sebagai satu perasaan dan rasa dalaman yang terhasil daripada persekitaran. Secara kesimpulannya, dapat kita ketahui bahawa emosi boleh terhasil daripada kesan persekitaran ataupun faktor dalaman. Oleh itu, mari bersama-sama kita dengarkan perbahasan yang lebih mendalam berkaitan perbahasan emosi menurut Al-Quran yang akan disampaikan oleh pakar psikologi Islam. Kawan-kawan, kita sudah berada di depan pejabat Dr. Arina Cik Kasim. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan buat sesi temu dengar dengan beliau untuk kita kupas lebih mendalam berkaitan emosi menurut Al-Quran. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sila masuk. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Baik doktor. Kita terus pergi ke sesi soal jawab kita lah ya doktor berkaitan dengan emosi menurut Al-Quran. Okey, baik. Baik doktor, bagaimanakah Al-Quran menggambarkan peranan emosi dalam kehidupan manusia? Adakah Al-Quran menganggap emosi ini satu perkara yang negatif ataupun satu perkara yang positif? Terima kasih Saudara Amirul. Ya, Okey. Sebenarnya emosi ni kalau dalam Islam dia ada emosi positif dan negatif, itu bukanlah mutlak. Bukan mutlak, okey. Dia bukan this is kita boleh ketegaskan ini negatif, ini positif tak. Tapi the way cara macam mana kita mengendalikan emosi tersebut itu dia membawa kepada sama ada ia positif ataupun negatif. Tapi kalau kita tengok positif biasanya dikatakan rasa gembira kan, emosi gembira, apa lagi emosi yang kita rasa syukur, rasa penuh kasih sayang dan sebagainya lah. Dan kalau unsur yang so-called negatif lah, tapi dalam Islam kita tak sebut negatif dia, sebab dia bergantung kepada cara kita mengendalikan emosi tersebut. Macam marah yang melampau, sedih yang keterlaluan, rasa dengki yang amat sangat kan, seputus asa yang dah tak ada harapan lagi dan sebagainya kan. Kita sebab misalnya perasaan sedih, takut kan, kecewa tu adalah ujian pada kita kan, sejauh mana kita boleh menghadapi cabaran dunia yang diberikan pada kita kan. Okay. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman yang maksud, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan disampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa emosi seperti takut dan sedih itu adalah ujian. Maksudnya kita jangan macam biasanya kita kalau ada kita takut ke, kita sedih ke, kita akan kenapa aku kan, itu soalan yang first yang akan keluar dari mulut kita kan, kenapa bukan orang lain dan sebagainya. Sebenarnya kita kena anggap emosi itu adalah satu ujian kepada kita untuk Allah melihat bagaimana kita menangani benda itu untuk menguji kita punya kesabaran dan mengukuhkan keimanan kita lah. Okay, itu pertama. Kedua, emosi tadi kita sebut emosi sebagai fitnah dan ujian. Kedua, emosi positif dan kebahagiaan dalam keimanan ya. Okey, dalam Al-Quran menekankan bahawa ketenangan hati dan kebahagiaan sejati datang daripada hubungan erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bermaksud ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram. Itu maksudnya tenteram itu adalah emosi positif, right? Kan? Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ketenangan emosi itu tidak bergantung sepenuhnya pada faktor luaran, tapi kita
perlukan kekuatan spiritual kan untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Ta'ala kan, dengan mengingati Allah. Okey, seterusnya emosi negatif dan pengaruh syaitan ya. Yang ketiga, tadi saya kata, Mantap Amirul kata, tadi kata bukan tak ada emosi negatif. Ada, tapi how we manage kan, kita nak kata how we manage it. Okey. Sebab dalam Quran menggambarkan emosi negatif tu marah kan, marah, cemburu, putus asa dan benda-benda tu kalau keterlaluan kita tidak mampu manage kan, menguruskan dia dengan baik, dia akan menjadi tools atau alat untuk syaitan itu menyesatkan manusia. Okey, baik. Tadi doktor ada sentuh berkaitan emosi gembira. Boleh doktor kupaskan mungkin lebih detail berkaitan emosi gembira ni? Tahap keterlaluan tu macam mana kita nak estimate keterlaluan kita dalam bergembira tu? Contohnya, kalau macam kita lulus, macam kita berjaya lah kan. Kita buat celebration dan sebagainya. Kita ada macam bila terlalu tu kita macam ikhtilat, kita tak jaga kan, kita dah macam happy sangat, dah exit sampai waktu solat dan sebagainya. Jadi benda-benda itu akan menyebabkan berlakunya ada dah jadi negatif rather than positif kan. Macam kalau kegembiraan, memanglah dalam surah Yunus Allah kata, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya gembira itu tak salah. Okay? Kita boleh gembira, kita boleh bersukaria. Namun kegembiraan yang berlebihan hingga melupakan Allah bukan tidak digalakkan, tak boleh lah kan. Berlebih-lebihan. Okay? Macam contohnya surah Al-Qasas ayat 76 Al-Quran menyebut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu gembira dengan kesombongan. Jadi bila kita gembira tu sampai kita beyond, melepasi batas-batas yang sepatutnya, jadi dia dah jadi negatif, dia bukan lagi positif kan. Maksudnya sepatutnya kalau kita gembira, kita sujud syukur, kita berdoa, berterima kasih kepada Allah kan, lebih lagi melakukan amal ibadat dan sebagainya. Itu macam mana kita menunjukkan bahawa itu kegembiraan. Itulah juga untuk emosi-emosi lain lah, untuk yang negatif dan sebagainya. Baik doktor. Seterusnya kita pergi pula berkaitan dengan marah. Sebab kalau nak cerita pasal marah ni, tahun lepas 2024 banyak juga kes yang melibatkan kemarahan orang yang terlampau ni. Sebagai contoh kes di KLIA, doktor ingat ke? Ada satu kes yang si suami cuba nak bunuh tembak di KLIA tu kan. Itu mungkin orang kata kegagalan dalam mengawal emosi marah. Dan ada satu lagi kes tahun lepas juga 2024 di mana ada seorang pemandu teruk di Belasah, tak silap saya di Semenih sehingga meninggal. Mungkin doktor tahulah kot kes tu kan. Jadi dalam situasi marah, macam mana kita ni sebagai seorang manusia, yelah orang kata tak semua kita belajar agama kan. Jadi kita sebagai mungkin orang awam ataupun orang biasa, bila kita dah sampai level marah tu, kadang-kadang sampai ke kepala marah kata orang kan. Macam mana kita tend to kita panggil riliskan kita punya marah supaya tak melibatkan pihak yang seterusnya ataupun pihak-pihak yang lain lah. Mungkin ada cadangan daripada doktor. Macam sebenarnya marah salah satu sifat yang memang disebut Al-Quran kan, dan dia memang fitrah lah. Kita kata semua emosi itu adalah fitrah ya. Tapi kita perlu itulah kawalan kita ke atas sikap marah tu tadi. Bila tak mampu, itu yang menyebabkan berlakunya yang kes pemandu tu dikejar, diikat kan, dan dipukul dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengawal tu? Kalau dalam surah Muhammad ayat 31 firman Allah, dan kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan kami akan menguji keadaanmu. Maksudnya kalau marah, macam mana kalau tahap 50%, 60% marah tu kan. Macam mana you nak deal with marah tu kan. Jadi marah tu kita kena anggap itu sebagai ujian. Kita kena beristighfar kan. Kita anggap itu ujian, dan kita perlu menguruskan marah tu dengan penuh sabar, penuh takwa. Macam contoh kita akan kata, kita akan kata sabar,
sabar. Kalau sekarang ni, sabar aku puasa. So, kan contohnya kan. Dan kita kata, oh ini adalah ujian Allah kan pada aku. Kedua, mencari perlindungan daripada rasa marah tu dengan zikir. Okay, dengan zikir. Okay. Zikir itu dapat menenangkan hati yang marah. Okay, firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah hanya dengan mengerti Allah hati menjadi tenang. Memang jelas dalam Quran tersebutkan. Maknanya kita kena zikir. Kita perlu marah ni, subhanallah. Kan, kena zikir lah. Dan paling tak pun, auzubillah minasyaitanirrajim. Kan, kita tahu marah yang melampau itu memang adanya unsur-unsur yang negatif, dorongan syaitan dan sebagainya kan. Jadi kita minta berlindung daripada perkara-perkara tersebut kan. Betul. Jadi kita pun sudah berada di penghujung. Terima kasih banyak doktor di atas kesediaan doktor untuk meluangkan masa untuk kongsi kepada penonton dan juga kepada saya. Banyak ilmu yang doktor sampaikan kepada kami. Terima kasih banyak-banyak. Semoga sesi ini diberikan manfaat untuk penonton yang akan menonton video ini dan juga kepada saya, supaya dapat kita sama amalkan apa yang disarankan dalam Al-Quran, insya-Allah. Baik kawan-kawan, dah dengar perkongsian oleh Dr. Arina tadi? Jadi secara kesimpulannya, emosi ini Allah kurniakan kepada semua makhluk. Dengan emosi ini jugalah adalah salah satu kaedah Allah menyayangi hamba-hambanya. Sebab apa? Sebagai contoh, dengan emosi sedih, cara kita menghilangkan kesedihan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja input yang boleh disampaikan pada kali ini. Semoga video yang bermanfaat ini boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat dan seluruh masyarakat yang ada di Malaysia. Saya, Muhammad Amirul Hafiz bin Muhammad Haizal, ingin memohon 1000 kemaafan jika ada salah dan silap. Sekian.